Nak nikah lek-lek dah adik kakak. Tapi bukan jadi temui. Tetap bukan temui situ dah adik kakak dia. Jadi adik kakak dalam masa sehari dua ni orang pakat duk sebar berita berkenaan dengan seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Lelaki itu umur lebih kurang 52 tahun. Seorang lelaki ni adik kakak pernah ada isteri dah, anak pinak pun telah ada dah, kerja dia pun sedap jugalah. Maka manakala salah satu orang perempuan ni umur lebih kurang 34 tahun adik kakak. Anak dia pun juga ada 3 orang. Jadi dua-dua orang tu saat ni janda 2 lah. Hak lelaki tu pun pernah ada isteri dulu, anak pinak pun ada. Perempuan ni telah cerai dengan isteri dengan suami dia dulu adik kakak dia. Jadi mereka ni telah kenal mengenali, buat perkenalan gapo dia dah gak. Maka mereka berdua saat ni gak adik kakak nak nikah dah lah. Buat perancangan nak nikah bila? Nak nikahnya 4/25 bulan 12 tahun 2025. Dan nak mini pada tanggal 20 bulan 12 tahun 2025 juga adik kakak dia weh. Jadi pada beberapa hari yang telah lepas baru ni adik kakak dia, mereka berdua saat ni, seorang lelaki dengan seorang perempuan saat ni, dia tak nikah lagi, dia tengah buat perancangan, dia pergi cari cuk nikah ke apa gitulah. Tiba-tibanya adik kakak pihak keluarga di rumah ni, hak dua-dua keluarga saat ni telah dapat hubungi daripada pihak pegawai katanya, mereka berdua itu saat ni sudah meninggal dunia. Bila adik kakak? Baru ni. Kalau tak silap ambo hari Jumaat baru ni kau. Meninggal dunia kerana gapo dia? Sebab gapo apakah punca? Meninggal dunianya kerana mereka berdua itu saat ni bawa kereta lepas tu pergi jatuh gaung. Gapo kau gaung dia kakak kereta naik di atas bongok tinggi atas bukit gapo gitulah. Lepas tu di jalan depan tu jalan putus. Boleh jadi mereka berdua tu saat ni tak tahu kata jalan putus depan membuatkan kereta tu jatuh di bawah tu selalu. Tingginya dek kakak gaung dia ni. Hak tempat jalan putus tu saat ni tingginya lebih kurang 62 meter. Tu dia jadi sedih belakalah pihak keluarga dua-dua saat ni gak buat persiapan dah. Cadang gapo siap dah baju nak makan pasal gapo super belaka. Mereka berdua tu meninggal dunia dek kakak katanya dah nak cadang goning ni lah. Belum pada meninggal dunia tu duk cadang buat persiapan nak pergi beli cut nikah gapo gitulah adik kakak, tapi tiba-tibanya pergi berlaku semacam ni dulu. Mana adik kakak tempat berlakunya? Tempat dia berlakunya adik kakak di kawasan Jenering. Jalan kedua Jenering, Sungai Gawi Aring, Bukit Kawah. Tu dia. Maka pihak pegawai sedadu pun adik kakak lepas pada tu pergi pesak dalam kereta tu saat ni lah, katanya kereta hak itu saat ni kereta Fortuner. Kepik wing habis nyak di depan di belakang adik kakak. Mungkin mereka berdua tu saat ni meninggal dunia sekaligus lalu dah. Maka pihak pegawai ni pun pergi pesak di tempat jalan, tempat berlaku tu saat ni. Pergi cek tengoklah. Pihak pegawai katanya sebenarnya situ tu dia telah letak papai beri peringatan, papai awasan gapo dia dah adik kakak dia weh. Tu dia pergi letak papai pai kamtuan gapo dah. Tapi pergi pesak pada ketika tu misal kata mereka berdua orang bawa kereta saat ni berasa kata dia kejut tak nampak depan tu dia nampak depan tu bekas gitu, mungkin jadi nampak bekas kesel brek kereta tapi tak nampak. Mungkin papai tanda depan tu telah dibuang. Kalau lagu mana membuatkan mereka berdua tu saat ni bawa kereta pergi saat ni seperti biasa, lepas tu jatuh gelundung di bawah tu meninggal dunia sekaligus adik kakak dia dah. Dalam mana pun kita ucap takziah lah terhadap keluarga mereka berdua. Hari menikah ni dak beberapa hari, tapi supaya meroyak tu lah. Kalau bukan jadi temui kau tetap bukan temui situ lah adik kakak dia dah. Dalam mana pun kita ucap sedang khamsi acai terhadap keluarga berdua yang telah meninggal dunia ketika hari kesukaan nak sapa dah tak beberapa hari. Mereka berdua tu saat ni adik kakak nak menikah pada 4/25 ni, nak mini 4/20 ni, cedek-cedek nak pergi beli cancut nikah ke apa, tiba-tibanya meninggal dunia dulu, belum jadi temui adik kakak dia dah. Inilah sikit sebanyak khabar maklumat yang mau boleh kau sisa menyapa kepada adik kakak dia ni dah. Akhir sekali nak royak kepada adik kakak weh. Kalau adik kakak yang mana nak taruh duit, nak buka banci buku bank, buka banci dengan sahakon Ibnu Affan setiap cawangi adik kakak, ataupun download aplikasi Ibnu Affan. Adik kakak taruh duit dengan Ibnu Affan ataupun longhun dengan Ibnu Affan pada hari ni, dia adik kakak akan boleh rebut peluang, rebut nasib bertuah motosikal, telefon iPhone 17 dan juga beberapa perkara lagi. Banyak yang kita boleh rebut hadiah adik kakak, dan juga boleh rebut nasib bertuah untuk pergi buat umrah di Mekah adik kakak dia weh.
Bila adik kakak yawi hadiah tu kepada kita semenjak hari ni hingga sampai ke bulan 12 tahun depan adik kakak. Maka gitulah nak royak kepada adik kakak, kalau ada duit pitih nak taruh ke apa, ingatlah kepada Koperasi Ibn Affan ataupun sahkon Omsap Ibn Affan setiap Cawangi. Kita taruh duit dengan dia, longhun dengan dia, buka banci dengan dia, download aplikasi Ibn Affan hak dia pada hari ni, kita boleh peluang untuk nak rebut pergi Mekah, boleh motor dan sebagainya. Jangan lupa tu, ingat kepada Koperasi Ibn Affan setiap Cawangi.